Pada suatu ketika dahulu, menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang mudah. Tanpa kemudahan moden, pelajar hanya bergantung kepada buku fizikal dan cahaya semula jadi untuk belajar. Di bawah sinaran matahari, mereka tekun membaca dan memahami setiap helaian dengan penuh kesabaran. Setiap ilmu diperolehi melalui usaha yang gigih. Kerana bagi mereka, ilmu bukan sekadar keperluan, tetapi satu jalan untuk mengubah kehidupan. Pada masa kini, dunia pembelajaran telah berubah dengan begitu pesat. Dengan adanya teknologi seperti komputer riba, tablet dan kecerdasan buatan, dunia kini berada di hujung jari. Teknologi bukan saja memudahkan proses pembelajaran, malah membuka lebih banyak peluang untuk generasi muda menerokai potensi diri mereka. Setiap zaman mempunyai cara pembelajaran yang tersendiri. Namun, bagaimanakah pengalaman sebenar antara generasi dahulu dengan generasi kini? Untuk memahami dengan lebih mendalam, marilah kita sama-sama dengar pandangan daripada dua generasi yang berbeza. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, pertama sekali, bagaimanakah cara Puan belajar pada zaman dahulu tanpa kemudahan teknologi? Itulah, zaman dulu tu banyak kami guna tulisan tangan lah. Semua bahan ditulis dengan tangan dan perkara penting masa tu tak berita. Bahan untuk digunakan lah bagi membuat sesuatu. Dan pustakaan tu menjadi perkara penting lah untuk kami mencari bahan-bahan rujukan. Baiklah, soalan kedua. Apakah cabaran terbesar yang Puan hadapi semasa menuntut ilmu pada masa itu? Cabaran nombor satu, nak mencari bahan tu lama lah. Menggunakan masa yang lama, yang panjang sebab dia semua manual. Kemudian perbelanjaan pun meningkat tinggi, belanjaan banyak sebab setiap bahan-bahan tu daripada buku, jadi kami kena photostat buku-buku tu. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pendapat Puan, apakah nilai penting yang dimiliki oleh pelajar zaman dahulu ketika belajar? Masa tu kami dengan kawan-kawan rapatlah erat. Sebab sentiasa berhubung, mencari bersosial antara satu sama lain. Begitu juga dengan cikgu-cikgu. Dan ketika itu kami sangat perlukan kesungguhan dan kerajinan lah untuk belajar. Sebab semuanya manual. Ya. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah pada hari ini. Sama-sama. Apa khabar, Rio? Khabar baik, Wang. Baiklah, soalan pertama saya. Bagaimanakah cara anda belajar menggunakan kemajuan teknologi? Saya belajar menggunakan teknologi seperti saya banyak menggunakan kemudahan teknologi seperti komputer riba, tablet dan yang paling popular sekarang adalah kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI. AI ini banyak membantu saya dalam mencari maklumat, memudahkan saya untuk memahami konsep dan macam-macam lagi. Baiklah, seterusnya. Apakah kelebihan utama penggunaan teknologi berbanding kaedah pembelajaran tradisional? Antara kelebihan teknologi berbanding cara tradisional ialah ia lebih fleksibel. Fleksibel di sini bermaksud ia mudah diakses di mana-mana dan kita juga boleh guna di bila-bila masa saja yang kita mahu. Baiklah, akhir sekali, pada pendapat anda, apakah cabaran atau kelemahan pembelajaran menggunakan teknologi? Pada pendapat saya, kelemahan teknologi ialah ia mudah mengambil alih perhatian kita dan mudah membuatkan kita hilang fokus. Selain itu, jika kita dapat maklumat daripada internet, kita juga perlu mencari, mengesahkan kesahihan dia supaya kerana kadang-kadang maklumat itu boleh jadi palsu. Baiklah, terima kasih Aryo. Sama Wang. Seperti yang kita tahu, cara menuntut ilmu telah berubah dari zaman ke zaman. Dari cahaya lampu minyak ke dunia digital tanpa sempadan, teknologi telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Namun, dalam arus pemodenan ini, kita harus sedar bahawa teknologi ini hanyalah alat. Ilmu di hati adalah panduan yang menentukan bagaimana kita menggunakannya. Tanpa ilmu, teknologi tidak membawa sebarang makna. Namun, dengan adanya ilmu, teknologi mampu membantu kita mencipta 1000 peluang. Akhir kata, apa yang telah saya kongsikan pada hari ini membawa kita kembali kepada tema kita. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian, terima kasih.